Okay, cerita dia macam ni, anak aku memang jenis yang kurang selera makan ataupun dia bukan jenis suka makan benda-benda macam-macam kan. Jenis anak yang susah makan ni biasanya berat akan susut sikit, badan tak cepat naik. So salah satu cara korang boleh dapatkan Epaton. Tapi Epaton yang korang beli tu korang pastikan dia ada tulis ni, lysine, multivitamin lysine. Lysine tu maksudnya dia boleh meningkatkan selera makan anak korang. Okay? Dan yang kedua, aku juga beli peningkat selera yang lain juga daripada jenama ni, Quantum Kids Multivitamin plus Iron and Lysine. Yang penting ada tulis tu, lysine. So ada tulis lysine ni untuk tingkatkan selera makan anak korang. So botol dia macam ni. So oleh kerana anak aku suka makan coklat, so aku beli lysine yang ada flavor coklat macam ni. So kepada korang yang berminat, sama ada nak beli Epaton pun boleh, Quantum Kids pun boleh, tapi pastikan ada tulis lysine. Okay, lysine kerana ianya membantu untuk meningkatkan selera anak korang. Okay, kalau berminat sila klik link yang diberikan. Okay, bye.